Sikit saja. Kau suka telur ke udang ke suka lah. Sendok kayu. Masuk bawang putih dulu. Bawang putih ni ketuk-ketuk dah. Nak hiris pun boleh, suka hati. Masukkan bawang putih. Masukkan dulu. Melayu dapur, masukkan cili padi. Cili padi ke cili merah ke suka hati lah, apa-apa pun boleh. Okey, dah garing dah. Bawang putih ni ikan bilis lah. Boleh masukkan kicap. Saya garingkan kicap dulu. Letak sikit lada. Kalau suka boleh, tak suka tak payah. Dah garing dah kicap. Dah agak garing baru kita masukkan beli. So, garingkan. Kalau tak suka berair dan beku, macam ni cara garingkan kicap dulu. Kalau suka basah, masukkan air sikit. So tak perlu garam lah, kicap dah masin. Melayu ni. Blend goreng kicap. Wah.